Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke saluran Bantuan MY. Terima kasih kepada semua yang terus menyokong dan mengikuti perkembangan bantuan semasa di channel ini. Dalam video kali ini, kita akan jelaskan secara rasmi dan berdasarkan maklumat yang sah berkenaan penambahan sumbangan asas rahmah atau SARA bagi tahun 2026, khususnya melibatkan semakan berkala data e-kasih terhadap penerima STR 2026. Ramai yang masih keliru dan tertanya-tanya sama ada benar akan ada penambahan bayaran sepanjang tahun 2026. Jawapannya, ya, memang akan ada penambahan bagi penerima yang disahkan layak di bawah kategori miskin dan miskin tegar melalui semakan e-kasih yang dibuat secara berkala. Untuk makluman, semakan rekod e-kasih dijalankan beberapa kali sepanjang tahun. Ini kerana permohonan STR dibuka sepanjang tahun dan sentiasa ada pemohon baharu serta perubahan status penerima sedia ada. Setiap kemaskini data akan dinilai bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat kategori miskin dan miskin tegar dimasukkan sebagai penerima SARA yang layak menerima kadar lebih tinggi. Bagi data e-kasih yang dikemaskini sehingga 31 Januari 2026, keputusan kelayakan akan dimuktamadkan pada pembayaran SARA bulan April 2026. Ini bermakna pada April 2026 akan berlaku penambahan bagi penerima yang baru disahkan layak di bawah kategori tersebut. Seterusnya, bagi data e-kasih sehingga 30 April 2026, keputusan kelayakan akan diumumkan pada pembayaran Julai 2026. Kemudian, bagi data sehingga 31 Julai 2026, keputusan akan diselaraskan pada pembayaran Ogos 2026. Manakala kemaskini data sehingga 31 Oktober 2026 pula akan diputuskan pada pembayaran November 2026. Secara keseluruhan, terdapat 4 tempoh semakan utama sepanjang 2026 yang berpotensi membawa kepada penambahan kadar SARA iaitu pada April, Julai, Ogos dan November 2026. Penambahan ini berlaku apabila seseorang penerima STR 2026 didapati layak dimasukkan ke dalam kategori e-kasih miskin atau miskin tegar selepas semakan silang data dibuat oleh pihak berkuasa berkaitan. Sama ada isi rumah, warga emas atau individu bujang, sekiranya disahkan layak, kadar SARA akan diselaraskan kepada jumlah baharu mengikut kategori yang ditetapkan. Seperti pelaksanaan sebelum ini, penerima yang baru disahkan layak berkemungkinan menerima bayaran tunggakan bagi tempoh yang sepatutnya layak selepas tarikh kemaskini data. Ini bermakna bayaran pertama selepas kelulusan mungkin lebih tinggi berbanding kadar asal yang diterima sebelum ini. Mengapa semakan dilakukan sebanyak 4 kali? Ini kerana sistem bantuan kerajaan sentiasa dikemaskini bagi memastikan ketelusan dan ketepatan agihan. Selain menerima permohonan baharu sepanjang tahun, semakan juga bertujuan mengenal pasti penerima sedia ada yang mungkin tercicir atau belum dikategorikan dengan tepat sebelum ini. Justru, kepada penerima STR 2026 yang berdaftar dalam sistem e-kasih atau berpotensi dikategorikan sebagai miskin dan miskin tegar, tarikh-tarikh penting pada April, Julai, Ogos dan November 2026 perlu diberi perhatian kerana pada bulan-bulan inilah keputusan semakan berkala akan memberi kesan kepada kadar bayaran SARA. Diharapkan penjelasan ini dapat membantu anda memahami mekanisme penambahan SARA 2026 dengan lebih jelas dan tersusun.